Ibu ni banyak gila perfume tau. Tapi ibu rasa Perfume Paradise ni dah jadi tangga pertama untuk ibu. Yang ibu tak tahu kenapa. Korang tahu kan sebelum ni ibu ada beli Perfume Paradise yang jenis 6 kot korang bagi 6 bauan lah. Antara 6 ni ibu dah ada yang favourite bau yang ibu paling suka, sangat-sangat suka. Dan ibu repeat lagi ya. Kenapa ibu repeat? Sebab dia sangat-sangat sedap bau dia lah. Salah satunya adalah orang kata Primadonna kan. Tapi bagi ibu tak. Antara Primadonna dengan Bellas, ibu suka Bellas. Bau Bellas. Tapi ibu paling suka antara Bellas dengan Lady Boss. Ibu paling suka Lady Boss. Okay, itu adalah orang kata first Lady Boss. Kedua adalah apa tadi? Jay-Z. Yang ketiga adalah Bellas. Tiga ni memang. Dan ibu repeat lagi. Yang lain pun sedap. Cuma kita mesti akan ada satu bau yang macam kita paling suka lah. Memang itu adalah bau kita lah. Memang kita memang. Okay, so korang nak tengok tak apa lagi yang ibu beli. Dan ibu belilah juga bau yang lain yang ibu tak pernah bau. Ibu nak beli, ibu nak bau. Jom kita tengok. Tak tahu nak cakap macam mana tau. Lady Boss ni sangat-sangat memang sangat-sangat jiwa ibu lah. Macam tu. Kalau korang tak percaya, korang cubalah beli yang Lady Boss tu. Memang korang akan tak tahulah kalau korang favourite ataupun tidak kan. Orang kata yang Primadonna ni memang letup lah kan. Tapi bagi ibu antara Primadonna, ibu lebih suka Bellas lah. So kat sini ibu beli lagi 10 botol yang jenis yang mini macam ni tau, yang senang bawa ni. So ibu rasa lebih jimat beli yang macam ni. Okay, bawah RM10 boleh dapat. Yang ni dapat RM8 macam tu, RM7 macam tu dah boleh dapat dah. So apa 10 botol yang ibu beli tu? 3 botol yang ibu kata ibu favourite tu memang ibu akan repeat. Tu kod dia adalah La Vida. Okay, Bellas memang ibu repeat. Ya Tap Wara yang baru ni kan. Yang ni orang kata sedap sangat kat ibu. Mid Fantasy Jay-Z ni memang ibu repeat. Four Rose Lady Boss ni 3 ni memang ibu dah. Lepas tu Scandal. Lepas Very Special. Okay, ibu hari ni bau Wara saja ya. Nanti ibu akan bau yang lain lah. Nanti ibu akan tunjuk kat korang lah. Kali Wara yang dorang duk kata wangi sangat. Kita try. Okay, kita try. Okay, ni Wara Ini sedap juga. Okay, bau vanilla chocolate. Faham tak? Sedap juga bau dia. Kalau suka yang bau sweet, korang boleh ambil yang Wara ni tau. Jenis-jenis yang macam budak-budak comel. Faham tak? Budak-budak comel boleh lah pakai yang Wara ni. Sedap juga. Wara ni korang kalau suka yang sweet-sweet, yang manis-manis kan, korang boleh ambil Wara ni. Dia bau coklat, bau macam mana nak cakap aja? Vanilla dengan coklat. Macam tu lah bau dia. Tapi sedap. Okay. Tapi tak boleh lawan yang 3 ni. Tapi ibu tak orang kata apa, tak try lagi semua. Mungkin banyak lagi yang ibu akan jadi favourite ibu. Yang 3 ni memang confirm favourite ibu. So next nantilah ibu akan try yang lain pula. So mana korang dah dapatkan orang kata Perfume Paradise ni, memang korang takkan menyesal. Ibu ni banyak gila perfume tau. Tapi ibu rasa Perfume Paradise ni dah jadi tangga pertama untuk ibu. Yang ibu tak tahu kenapa. First kali sebab ibu dah pakai yang Lady Boss ni macam sampai anak ibu puji. Daripada keluar, balik rumah, dalam kereta, dia puji, ibu sangat-sangat wangi. Padahal dia pakai Lady Boss. Memang sangat wangi tau. Korang kalau korang tak try lagi yang Lady Boss, korang try lah macam mana kan. Itu bau korang ke ataupun tidak. Kita ni ada orang kata minat dan bau kita ni berbeza yang kita suka Korang boleh klik dekat beg kuning tu. Sangat jimat tau yang beli yang botol yang 10ml ni daripada yang besar. Kalau korang nak try semua, korang belilah yang kecil ni macam ibu nampak ni. Dah banyak dah. I suka sangat yang Perfume Paradise ni.